Pucit Tuhan Yesus, Tuhan awak Buddha, Tuhan mandum Allah Ta'ala. Matalah hanya ada kuinya utamanya kalau tandanya. Wajib hati mukmin katanya. Orang Islam mengiktikadkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan mereka, bukan yang lainnya. Yang kedua, qidam. Wujud qidam. Makna qidamnya cit awai kana. Dahulu, sedia, cit kananya. Ini makna qidam. Pemakna cit awai kana, la awalalah, tidak ada awal baginya Allah Ta'ala. Menyatanya na awal. Na tanyanya didahului oleh tiada. Awal tanya hana, dudona. Batina tanya, awal hana dilai baru dudona. Allah Ta'ala hana lagi yang cipkan Allah Ta'ala. Hana awal yang lain, cip Allah Ta'ala yang awal. Hana awal yang lain, cip Allah Ta'ala yang awal. Ini maknakah? Qadim. Kepu boleh bergahnya wujud qidamnya. Banyak cik. Kepu boleh ada Allah Ta'ala. Tuhan tanya wujud. Mak Tuhan enggak kena cik wujud. Kau wujud cik, mana wujud kan ada. Kena patung Kristen nak kan wujud cik ya. Nak wujud mana wujud tu ada. Oh, nyawa boleh pegang hati. Maka berbeza wujud Allah Ta'ala dengan wujud selain Allah Ta'ala. Wujudnya. Kau wujud ni lah. Maka qidam yule, baliklah mata qidam. Maka qidamnya cik sedia, cik kana Allah Ta'ala. Ini wujud cik dia ada. Qidam boleh berkata. Cik kana Allah Ta'ala. Hana awai. Menyotanya Tuhan waknya. Tuhan patung, Tuhan pula, Tuhan apui. Kan? Tuhan pula waknya. Macam Tuhan waknya. Semua Tuhan mereka itu diawali oleh tiada. Isa, Nabi Isa. Tuhan mereka ya, Yesus. Bajan ni ke Tuhan wayan. Balahin aja Tuhan. Hana. Yesusnya, jadi pegang Tuhan waknya. Balahin ada Tuhan wayan. Berarti nak awal Tuhan wayan. Awal dulu bukan Tuhan. Akhir barunya jadi Tuhan. Berarti Tuhan mereka ada awal. Allah Ta'ala hana awalnya qadim maknanya. Nah, gue. Kayaknya gua. Kan tak betul. Tuhan waknya nawai, mandung Tuhan yang kan Allah Ta'ala, mandung nawai. Yang patung tinggal lanjut Tuhan, kaya awai. Nawai boleh buka. Awai kaya. Ini yang Tuhan kaya. Yang Tuhan temen, awai temen nanti. Yang Tuhan kue, makan awai kan. Tepung lah, dia buat dia kuih. Tuhan kuih, Tuhan nak yang. Awak kadir pajuh Tuhan tu. Lagi maaf Tuhan. Lo kadir yang macam orang. Kadir pun pajuh pun lagi maaf we jaga Tuhan tu. Makan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu Tuhan awaknya. Mak tanya yang ke Tuhan. Maka hanya Tuhan, Allah Ta'ala yang Tuhan tu. Yang ke Tuhan. Hanya tak pegang, hantar pegang hanya Tuhan. Hanya pegang hanya Tuhan. Patung Yesus dan Tuhan. Walaupun Tuhan bagi waknya, taklah etikut hanya. Karena yang kan Tuhan. Wajib etikut patung Yesus dan kan Tuhan. Walaupun dipertuhankan oleh mereka. Hanya takut yang Tuhan orang Kristen. Hanya kenyang. Tetap Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan mereka. Menyatakan patung Yesus dan Tuhan orang Kristen, musyrik tanya. Tidak kenyang. Musyrik betul. Menduakan Allah Ta'ala. Nah Tuhan, walaupun kan Tuhan tanya, Tuhan orang Kristen, hanya ke Tuhan. Karena patung Yesus itu memang bukan Tuhan. Maka hanya takut. Hanya takut dia. Mak putih itu Tuhan awaknya, yang dia pegang. Padahal Tuhan awaknya Allah Ta'ala cik. Tuhan itu hantu awaknya. Nyampe bengeh Abdul Samad kat peluk penjara ke geranya punya patungnya. Kau ngera patungnya mebli patungnya. Ni kai pegah Tuhan yang mebli ni kau bengeh ya. Kai punan dia.
agama pun ada. Proposal. Ke Penistaan. kok ji penistaan agama. Penistaan agama. Kenang pasal penistaan agama. Ustaz Abdul Somad. Gara-gara aku pegang patungnya menciptakan Tuhan. Yang Tuhan ciptanya Allah Taala dah boh. Hana lah ia ciptakan Tuhan. Patung Buddha hanya kan Tuhan. Walaupun diterima oleh agama Buddha. Itanya guru SD kena. Guru SD. Hello guru SD cik le. Pedri ba anak mi. Nyo Tuhan agama Buddha. Nyo mutak gurunya. Guru yang pegahnya. Karena kan Tuhan. Kayak pengaruh mi lah. Patungnya patung Buddhanya Tuhan orang Buddha. Payah ada pegahkan Tuhan kan. Tuhan Allah Taala cip payah pegah. Mau hai kencak Allah Taala ke Tuhan. Belagi Nabi Musa jauh. Baik tanya oleh Firaun, Tuhan kah? Tuhan lon, yang pegat kah yang pegat lon. Yang kena Tuhan lon dengan Tuhan kah tak boh. Tanya oleh balik tanya Allah, Allah Taala nya. Yang kena Tuhan lon dengan Tuhan kah? Yang kena Allah Taala. Yang pegat lainnya, Mak Firaun. Padahal tanya Fir'aun cik Tuhan itu Tuhan doanya. Pegah Tuhan. Nanti apa lah Fir'aun? Maksud Fir'aun berakui Fir'aunnya Tuhan Musa. Nya maksud temannya yang Tuhan kata. Tengok. Nanti pegah tu, kan? Tuhan lon yang pegah kata. Tanya balik tanya Allah Taala. Nanti Tuhan lon Tuhan kata. Nanti yang Allah Taala Tuhan ditanya orang Tuhan. Maka tanya hanya pegah patungnya, Tuhan maknya hanya pegahkan Tuhannya. Salah pegah. Salah etikad tanya. Musyrik kita. Kalau kita mengetikadkan patung Buddha itu Tuhan bagi agama Buddha, patung Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen. Murtad kita. Puji Tuhan Yesus, kan Tuhan awak Buddha, Tuhan mandum Allah Taala. Matalah hanya ada kuinya utamanya kalau tandanya. Wajib hati mukmin katanya. Orang Islam mengiktikadkan Allah Taala itu sebagai Tuhan mereka, bukan yang lainnya. Lagi ya, iktikadnya orang mukmin. Hanya tak iktikad yang lain ke Tuhan.